pandangan mata korang kan, cantik tak pelamin ni? Yang baru nak kahwin boleh pergi sini. Yang nak kahwin lagi minta izin dululah. Ada tak yang nak kahwin lagi? Cubalah berani sikit. Ini contoh yang berani. Lama sampai dah? Ada lah. Sekejap baru sampai tengah ni apa? Nak servis ago. Sifat berani yang macam itu digelar Maulana. Dah masuk majlis kahwin yang macam ini, tengok tempat pun cantik, takkan tak teringin. Saya perasan juga tengok orang tua-tua yang datang masuk dekat sini kan, dia tenung pelamin tu lama-lama, teringin lah tu. Serius saya cakap, memang sangat-sangat cantik. Dekorasi dia luar dalam cantik. Orang dulu cakap kahwin ni sekali seumur hidup, entah ya tidak. Kalau masa majlis kahwin dulu buat ala kadar biasa-biasa, boleh juga repeat buat sekali lagi. Kalau dah ada kemampuan kan. Ramai je sekarang, dulu tak mampu, sekarang dah mampu, dia buat sekali lagi. Wedding hall ni dia memang eksklusif lah, dia buat dekat hotel. Dia punya nama Velora Amora Wedding Hall. Dia punya kualiti makanan dekat sini jangan risaulah, sebab owner dia tu ada restoran yang famous dekat Melaka. So kualiti makanan dia memang sangat terjamin lah. Tapi yang ini korang kena deal sendiri, sebab package makanan dia banyak, macam-macam pilihan lauk. So yang mana nak buat majlis kahwin, datang sini dulu, tengok dulu tempat macam mana. Kalau berkenan, terus boleh lock. Lokasi dia dekat Glista Hotel Tampin. Dia punya nama Velora Amora Event Hall. Okay, bye.